Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya kasihi para imam, Bilal serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Aman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu dan ayah, serta para pencinta ilmu yang saya kasihi sekalian. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Dengan limpah kurnianya kita sama-sama dapat solat berjemaah di rumah Allah, dan kita sama-sama dapat meneruskan pengajian berkitab fiqh ataupun fardu ain kita pada hari ini. Pengajian bulanan kita menggunakan kitab ataupun buku Indahnya Hidup Bersyariat, karangan Dato' Ismail Kamus rahimahullah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar ini, kita dapat mengambil sedikit manfaat daripada buku ini dan juga mengalirnya pahala yang berterusan bagi penulis kitab ini. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, kita masuk pada perbahasan yang seterusnya pada muka surat ke-67. Kalau tidak silap saya, pada pertemuan yang lepas kita sudah membahaskan berkenaan dengan pembahagian najis, yang mana najis itu terbagi kepada 3. Sama ada najis mukhaffafah, najis ringan, ataupun najis mutawassithah, yang kebanyakannya adalah mutawassithah, najis pertengahan, dan juga najis mughallazah, iaitu anjing ataupun khinzir ataupun wama tawallada minhuma, yang dilahirkan antara kedua-duanya. Seterusnya, pada bab yang seterusnya kita masuk pada jenis-jenis darah wanita, yang mana bab ni mungkin bagi lelaki dia mengantuklah sikit, sebab dia berkenaan dengan, berkaitan dengan hal ehwal wanita, iaitu wanita ni Allah ciptakan satu makhluk ataupun manusia yang lain daripada lelaki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia ada keistimewaan ataupun khususiat, ciri-ciri yang berbeza dengan lelaki, yang mana lelaki perlu tahu. Maksudnya bila perempuan diciptakan begitu, maka kita sebagai orang lelaki pun kena tahu. Kerana apa? Kerana yang pertama, kita hidup dalam berkeluarga, yang mana ada pasangan, ada anak, ada cucu, yang bukan semuanya hanya lelaki sahaja. Jadi orang lelaki perlu juga tahu sedikit, sedikit berkenaan dengan asas dalam apa yang berkaitan dengan wanita, apa berkaitan dengan hal ehwal wanita, kita katakan seperti yang kita masuk pada hari ini, iaitu berkenaan dengan jenis-jenis darah yang ada pada wanita yang tidak ada pada lelaki. Yang pertama berkenaan dengan darah haid. Hari ini kita belajar 3 darah. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadah,
Dan yang ketiga, darah nifas. Darah haid ni seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud dia, takrif dia, definisi dia, iaitu damun jibillatin, darah yang normal, jibiliyah, darah yang biasa, kebiasaan, yakhruju min farji mar'ati, yang mana keluar di kemaluan wanita. Maknanya lelaki tak ada darah yang keluar daripada lelaki. Ala wajhi sihah, dalam keadaan wanita tersebut sihat. Yang ini beza antara darah haid dan juga darah istihadah. Darah istihadah ni bahasa Melayu dia adalah darah sakit, yang keluar pada bukan waktu haid dan juga bukan pada waktu nifas. Nifas ni darah yang keluar setelah satu orang ibu tu dia melahirkan anak, bukan ketika lahirkan anak. Kita tahu yang satu orang wanita kalau dia melahirkan anak akan keluar darah yang banyak. Ketika lahir tersebut, itu dinamakan sebagai darah wiladah, darah yang keluar ketika lahir. Tetapi yang kita nak belajar hari ini darah nifas, iaitu darah yang keluar setelah daripada kelahiran. Kenapa kita nak belajar bab ni? Yang pertama sebab kuliah kita adalah kuliah berkitab. Jadi kita kena lalu setiap kitab tu supaya kita dapat paling-paling asas yang ada dalam bab-bab tersebut. Walaupun dalam ni saya rasa kebanyakannya yang dah kita panggil tak ada dah haid contohnya. Ada yang tidak dia dah hampir ataupun dia sudah sampai tahap menopause. Menopause ni ulama kita bahaskan di sisi jumhur, umur menopause adalah sekitar umur 50 tahun. Di sisi mazhab Syafi'i sekitar umur 62 tahun. Tetapi boleh jadi menopause ini di lebih awal daripada 50. Sebab apa? Sebab antaranya ada orang yang rahimnya tidak kuat. Jadi bila keluar rahim dia tidak berfungsi, maka dia tidak melahirkan ataupun dia tidak mengeluarkan darah haid. Jadi dia dikategorikan sebagai orang yang menopause. Baiklah, tempoh haid yang ni yang kita kena tahu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Benda yang paling basic yang mungkin anak kita akan tanya kita ataupun cucu kita akan tanya kita. Tempoh minimal haid adalah 1 hari 1 malam 24 jam. Tempoh minimal untuk satu orang lelaki, satu orang perempuan itu keluar haid, iaitu 24 jam. Tempoh maksimum adalah 15 hari. Tempoh minimum suci ni maknanya dia tak keluar haid, maknanya dia suci. Tempoh minimumnya adalah 15 hari. Dan tempoh maksimum suci adalah tidak terbatas, unlimited. Ini yang asas. Kalau kita hafal benda ni, mana kita boleh jawab soalan-soalan yang orang tanya. Sebab kemungkinan kalau anak kita tanya, kita tak perlu tanya kat ustaz, sebab kita faham dulu kaedah asas. Macam kita hafal formula matematik. Kalau kita dah hafal formula yang sedikit tu, kita boleh kiaskan dengan permasalahan yang lain. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi kita bagi contoh supaya kita nampak jelas macam mana kiraannya. Yang pertama, kalaulah orang tu, satu orang perempuan ni, dia keluar darah kurang daripada 24 jam, adakah dinamakan sebagai darah haid? Jawapannya tidak. Contoh, dia keluar darah ketika selepas maghrib waktu sekarang, kemudian darah dia terhenti pada subuh esok, belum cukup 24 jam. Jadi contoh dalam 12 jam ataupun 10 jam. Jadi itu namanya adalah darah istihadah, darah sakit.
maknanya dia tak keluar langsung dah. Kalau terputus-putus itu isu yang kita bahaskan pada pertemuan yang lain lah. Maksudnya ada yang 24 jam ni lama sikit, mungkin dalam masa 5 hari baru cukup 24 jam. Tetapi kena ingat asas kaedah, apabila satu orang tu, perempuan tu dia keluar darah, dia tak perlu tunggu 24 jam baru dia kata lepas 24 jam baru haid. Tak. Kaedah asalnya adalah bila satu orang perempuan tu keluar darah, itu darah haid. Walaupun kita tak tahu berapa lama, lebih 24 jam ataupun tidak. Sebab apa? Sebab ada orang yang dia salah faham, yang dia kata bila keluar haid, keluar darah, ustaz kata 24 jam baru jadi haid. Maknanya kalau sebelum 24 jam itu bukan haid. Sebenarnya dia kena tunggu darah tersebut sehingga 24 jam. Dan dia ada larangan-larangan yang dia perlu ikuti. Antaranya tidak boleh solat, tidak boleh bersetubuh antara suami dan isteri. Jadi antara 24 jam tu bila keluarnya darah, asalnya adalah haid, melainkan terbukti sebaliknya. Lepas daripada 24 jam, Haji kena belajar sikit kan, supaya kita nampak kan apa yang berlaku dekat anak kita, apa yang berlaku dekat isteri kita macam tu. Ni asas. Tetapi hukum haid ni berbeza di kalangan wanita pun sendiri. Sebab tempoh dia orang berbeza-beza. Sebab tu Imam Ahmad rahimahullah, dia kata apa? Makastu fil haidi fi sa'asini. Imam Ahmad, satu orang tokoh pelopor mazhab Hanbali, pengasas kepada mazhab Hanbali, dia kata aku belajar haid ni 9 tahun. Bab haid saja. Sebab tu kita katakan antara bab yang paling susah dalam fiqh adalah bab haid. Jadi kita lalu sedikit sahaja supaya kita nampak gambaran. Adapun kalau nak secara detail itu kita perlukan kepada pembahasan yang lain ataupun daurah yang berfokus. Jadi berbalik kepada contoh yang kita berikan tadi, satu orang ni dia sudah 24 jam. Kemudian darah dia sudah 24 jam, adakah dia perlu mandi? Tiba-tiba terhenti lepas 24 jam. Selepas daripada 24 jam terhenti, tidak ada darah, maka dia perlu mandi wajib. Sebab lebih daripada 24 jam, contohnya 25 jam dan terhenti, maka dia perlu mandi wajib. Kemudian barulah dia solat. Tetapi bagi satu kes, darah dia hanya 5 jam, tidak sampai 24 jam. Adakah dia perlu mandi? Jawapannya tidak. 5 jam sahaja darah yang keluar, kemudian dah tak keluar langsung, maka dia hanya perlu istinja, hanya perlu sucikan diri dia, dan dia tidak dinamakan sebagai orang yang sedang haid. Itu kaedah yang asas. Kemudian kata penulis rahimahullah, tempoh haid sekurang-kurangnya adalah 24 jam. Selama-lamanya adalah 15 hari 15 malam. Tetapi tak semua orang perempuan datang haid 15 hari. Di dalam kitab Abi Syuja', di dalam kitab Safinatul Najah disebutkan tempoh kebiasaan satu orang wanita ini datang haid adalah 6 ke 7 hari. Jadi kalau satu orang perempuan ni setiap bulan, setiap cycle haid dia adalah 7 hari. Tiba-tiba satu bulan ni lebih daripada 7 hari, 9 hari. Adakah itu dinamakan sebagai haid? Ya, masih dalam tempoh haid. Walaupun dikata ustaz, setiap bulan tempoh saya 7 hari je haid, tiba-tiba masuk bulan ni dah masuk hari ke-9 dah ustaz. Kita katakan tunggu dahulu. Sebab tempoh haid maksimum adalah yang kita sebutkan pada awal tadi, 15 hari. Lebih daripada 15 hari, contoh dah sampai hari ke-16, itu sudah tidak dinamakan sebagai haid. Itu darah penyakit ataupun darah sakit, darah istihadah. Okey, boleh faham sampai situ. Kemudian disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, tahiri, yang bersabda kepada Hamnah.
binti Jahsy radhiyallahu anha, satu orang sahabat perempuan yang mana Nabi SAW sebut tahidhi fi ilmillahi sittata ayyamin atau sab'ata ayyamin kama tahidun nisa. Kamu haid adalah dalam pengetahuan Allah 6 hari atau 7 hari sebagaimana wanita-wanita yang lain. Tetapi dalam kitab-kitab fiqh apabila dibahaskan berkenaan kenapa minimum 24 jam haid, maksimum 15 hari haid, kemudian tempoh suci pula 15 hari minimum dan maksimum unlimited tempoh suci. Maknanya ada orang yang dia suci je, tak keluar dah haid. Itu dinamakan tempoh suci. Dan kebiasaan, tempoh kebiasaan untuk haid adalah 6 hingga 7 hari di kalangan orang Arab. Sebab kitab-kitab fiqh ni ditulis dalam di ketika zaman Arab, maknanya zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ni dia pergi istiqra'. Istiqra' ni kita panggil dalam bahasa Melayu ni kajian lapangan. Maknanya dia pergi ke kampung orang Arab, dia tanya perempuan dekat sini berapa lama dia punya tempoh haid. Dia pergi ke kampung lain pula, tanya lagi berapa tempoh haid. Kemudian dia kumpulkan data. Pada zaman Imam Syafi'i dah ada database. Dikumpulkan data setiap kampung tu di negara Arab lah. Masa kat situ adalah kapal terbang, dia tak bolehlah pergi ke tanah Melayu. Jadi Imam Syafi'i hanya dia istiqra', dia punya kajian lapangannya hanya di negara Arab. Kemudian dia buat kesimpulan tempoh haid minimum 24 jam. 24 jam itu dikira dari sudut jam Qamari. Dan tempoh hari maksimumnya adalah 15 hari Qamariyah, maknanya kalender. Kemudian penulis menyebutkan haid berwarna. Warna-warna darah haid iaitu yang pertama merah kehitaman, yang kedua kuning tua atau warna coklat. Mana ada 3 warna utama, dan sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i ada letakkan 5 dan 7 warna. Tapi yang paling asas dalam darah haid ni dia ada 3 lah. Yang pertama merah dia kehitaman, merah yang gelap. Kemudian kuning tua dan kemudian berwarna coklat. Dan sebahagian di dalam kitab ada menyebutkan di akhir-akhir tempoh bila darah tu dah nak habis, dia akan jadi warna kuning. Kemudian dia akan jadi warna jernih. Kemudian kalau dah habis, dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu anha, perempuan zaman tu dia pergi jumpa Nabi SAW. Maknanya dia orang hairan, dia orang takut haid dia, maknanya macam perempuan zaman kita lah kan. Kadang dia jumpa kat ustaz ataupun dia jumpa kat ustazah, dia tanya, ustaz, haid ni saya dah habis ke? Dia orang tanya kat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah kata apa? La ta'jalna, janganlah kalian tergesa-gesa. Kemudian Aisyah kata kena letaklah kapas, sapu dan tengok adakah warna masih ada lagi. Kalau dah tak ada warna merah, tidak ada warna kuning ataupun warna coklat, maka barulah kita katakan haid dia sudah terputus. Kemudian penulis menyebutkan lagi tempoh suci haid yang paling sekejap adalah 1 hari 1 malam, dan tempoh yang paling lama adalah 15 hari 15 malam. Manakala tempoh biasanya adalah 6 dan 7 hari. Sekurang-kurangnya tempoh suci itu mestilah 15 hari 15 malam. Maksudnya tempoh suci sepatutnya sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Artinya antara 2 haid mestilah 15 hari paling kurang, tetapi tidak ada batasan dan tempoh maksimum yang kita sebutkan tadi. Kemudian darah istihara ataupun darah penyakit. Sekiranya darah yang keluar melebihi daripada kebiasaan, umpamanya melebihi maksimum haid yang kita sebutkan tadi. Maksimum haid adalah 15 hari. Tiba-tiba keluar hari ke-16 ataupun hari yang ke-17, itu dinamakan sebagai darah istihara ataupun darah penyakit. Orang yang berdarah penyakit wajib menunaikan salat
dan amalan-amalan lain sebagaimana orang biasa. Jadi hanya mereka yang keluar haid ataupun keluar nifas dibenarkan untuk tidak salat. Hukum untuk dia salat adalah haram. Sebab tu kita katakan salat ni dia ada hukum hakam dia, ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada haram. Solat yang wajib macam kita solat ni lah. Solat sunat kita ada solat sunat, tapi haram, hukum haram solat adalah bagi mereka yang sedang haid ataupun sedang tidak suci, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalaulah dia masalah dia bersetubuh dengan suami isteri, kemudian dia nak solat, hukumnya adalah haram. Haram ni maksud dia apa? Maksud dia berdosa. Solat pun berdosa. Sebab apa? Sebab yang pertama dia tahu, melainkan orang yang tidak tahu. Dia tahu bahawa satu orang bila nak solat dia perlu sucikan diri, sama ada mandi ataupun ambil wudu. Tapi dia tak buat, maka dia berdosa kalau dia buat. Begitu juga dengan orang yang haid dan ataupun orang yang datang nifas. Nifas ni darah selepas daripada kelahiran. Kemudian dia solat, maka solat dia tidak sah dan dia berdosa. Kemudian disebutkan lagi, nifas adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan disebabkan melahirkan anak. Yang kita baca dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, minimum darah nifas adalah berapa hari? Minimum. Mungkin saya kena tanya orang yang lebih berpengalaman daripada muslimat. Minimum darah nifas adalah 1 detik. Keluarnya, kita katakan bayi itu daripada perut mak, tiba-tiba keluar darah setitik je, itu darah nifas. Tapi jaranglah orang keluar setitik. Maksimum adalah 60 hari. Kebiasaannya adalah 40 hari. Ada orang, ustaz, anak saya darah dia lebih dah 60 hari. Kalau dia kerja pun dapat cuti 90 hari. Darah dia lebih 60 hari. Darah dia sampai 70 hari contoh, ataupun 65. Kita katakan darah yang keluar selepas daripada 60 hari daripada waktu kelahiran itu adalah darah istihadah, darah berpenyakit. Jadi lepas daripada 60 hari masuk hari ke-61, maka dia perlu istinja, cucikan dia punya darah, kemudian dia perlu solat. Itu berkenaan dengan hukum mereka yang keluar darah nifas. Perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas, yang pertama solat, yang kita sebutkan tadi. Bukan setakat tak boleh solat, tetapi haram. Kalau buat berdosa. Ada orang, kalau kita buat kuis, siapa yang solat tetapi berdosa? Ini jawapan. Biasa kebanyakan orang solat tapi dapat pahala, tetapi antara solat yang berdosa, ini jawapan. Kemudian yang kedua, membaca ataupun menyentuh atau membawa Al-Quran. Ustaz, macam mana dengan anak kita yang masuk tahfiz? Dia ada waktu yang dia kena hafal Quran, ada waktu yang dia kena bawa Quran. Setiap pagi dia kena hafal satu muka, kan? Tapi ada waktu yang dia datang haid. Di sini ulama kita syarah panjang. Antaranya jumhur ulama termasuk Syafi'iyah mengatakan bahawa membaca Al-Quran untuk liqasadi qira'ah, untuk sekadar membaca ataupun menghafal lah. Maksudnya macam kita pergi ataupun lepas maghrib, biasa orang Melayu dia akan baca Quran kan. Kita khususkan waktu lepas maghrib contoh. Itu liqasadi qira'ah, tujuan dia untuk qira'ah. Yang itu tidak dibenarkan bagi mereka yang haid ataupun mereka yang berjunub. Mana dia tidak suci, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran ketika itu. Tetapi adapun bagi mereka yang contoh dia melazimi surah Al-Mulk pada setiap malam, kan? Puan-puan muslimat kebanyakannya
Setiap malam dia baca ilmu. Tiba-tiba hari dia datang haid. Kawan dia pun kata, oh tak boleh baca, haram baca. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah dan Sahadat Syafi'iyah yang lain menjawab. Tak silap saya, Ibn Hajar Haytami ada sebut juga, adapun untuk membaca Al-Quran liqasadi doa, untuk tujuan doa, ataupun lizikir, untuk tujuan zikir, maka dibenarkan. Kita baca ilmu tu tujuan dia untuk apa? Untuk doa. Begitu juga dengan surah-surah yang lain yang kita sentiasa lazimi, ataupun liqasadi zikir, untuk sebagai zikir kita, zikir malam kita. Bukan tujuan untuk kita membaca atau mentadabbur Al-Quran macam kita buat lepas maghrib. Sebab itu antara sunnah Nabi SAW untuk baca ilmu sebelum tidur. Jadi untuk membaca, yang pertama dia qasadi doa. Contoh doa apa? Doa naik kenderaan. Doa naik kenderaan itu ayat Quran. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu ayat Al-Quran. Jadi untuk tujuan baca Al-Quran, untuk tujuan doa ataupun untuk tujuan zikir, maka dibenarkan walaupun dalam keadaan haid, walaupun dalam keadaan nifas, ataupun dalam keadaan berjunub. Kemudian perkara yang diharamkan lagi untuk dilakukan ketika haid dan nifas adalah tawaf bagi mereka yang melakukan umrah ataupun haji. Kemudian berpuasa. Apa beza antara puasa dengan solat tadi? Dua-dua haram. Tak boleh buat kalau kita datang haid, kalau perempuan datang haid. Tetapi untuk solat tidak perlu qada. Tetapi untuk puasa perlu qada. Kemudian haram juga untuk melakukan persetubuhan antara suami isteri. Tak boleh untuk bersetubuh ketika datangnya haid. Ataupun bercerai, haram juga untuk bercerai. Orang haid sahaja tetapi talaknya jatuh. Talaknya jatuh tetapi hukumnya adalah haram. Berdosa tetapi talak tetap jatuh. Yang seterusnya adalah iktikaf, berhenti di dalam masjid. Orang yang datang haid, dia tidak boleh berhenti di dalam masjid. Maksud berhenti itu maknanya duduk lama kat dalam masjid. Kalau dia lalu boleh, mana dia lalu. Sebahagian ulama membenarkan. Sebab apa? Sebab rumah dia kat sebelah sana. So dia nak lalu kat dalam masjid. Tidak apa, tidak haram. Tetapi kalau dia nak stay dalam masjid, dia duduk iktikaf, itu tidak dibenarkan bagi mereka yang haid ataupun yang nifas. Kemudian masuk pada pembahasan seterusnya, iaitu berkenaan dengan mandi wajib. Yang pertama, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Ini untuk lelaki atau perempuan. Yang pertama, apabila satu orang itu bersetubuh ataupun berjima. Izal taqal khitanan, apabila bertemunya dua kemaluan, faqad wajabal ghusl, maka Nabi kata maka wajib untuk dia mandi. Adakah wajib kat sini wajib yang segera ataupun wajib yang boleh ditangguh? Bila satu orang tu bersetubuh, adakah dia perlu mandi wajib terus? Jawapannya ada perincian. Kalaulah dia bersetubuh dalam keadaan waktu solat dah nak habis, maka dia wajib untuk mandi segera, alal faur, segera. Sebab apa? Sebab nak solat tadi, sebelum habis di waktu solat. Tapi contoh kalau dia bersetubuh antara suami dan isteri pada waktu malam, yang mana subuhnya lambat lagi, maka dia tidak mengapa untuk dia lambatkan mandi dia sebelum waktu subuh ataupun apabila masuknya waktu subuh. Tetapi sunat untuk dia segera mandi. Sunat dan sunnah. Sunnah Nabi SAW untuk segerakan mandi sebelum tidur. Kemudian yang kedua, apabila satu orang lelaki itu keluar dia mandi, sama ada sengaja ataupun tidak. Yang ketiga, mati, meninggal dunia. Ini juga diwajibkan mandi. Tetapi bukanlah dia yang mandikan, orang lain yang akan mandikan. Kalau dia nak mandi sendiri tak larat. Jadi kat sini hukum mandikan jenazah adalah fardu kifayah.
Fardu kifayah ni maknanya sebahagian orang ada buat, maka yang lain tak berdosa. Tapi kalau satu kampung tu tak buat langsung, jika kita meninggal tak ada orang nak uruskan, satu kampung akan berdosa. Kemudian haid yang kita sebutkan tadi, maka wajib untuk dia mandi. Mandi kat sini adalah mandi wajib. Dan seterusnya nifas, darah yang mengiringi selepas daripada bersalin. Kemudian wiladah, darah ketika bersalin. Itu semua perkara yang wajib untuk kita buat. Kita mandi wajib. Antara rukun mandi wajib ni ada dua je. Maknanya mudah je sebenarnya mandi wajib. Ada sebahagian ustaz dia kata susah nak mandi ni. Sampai kalau saya baca dulu ada orang kata tak sah mandi sampai solat tak diterima dan sebagainya. Rukun-rukunnya mandi wajib ni rukunnya ada dua je. Yang pertama niat untuk mengangkat hadas. Niat ni apa yang terlalu dalam hati kita walaupun tidak dilafazkan. Contoh kita solat maghrib atau solat isyak ni, kita tak sebut pun usolli solat al-isya 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala, tapi dalam hati kita ada terlalu. Kita sahaja aku solat isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dah sudah dinamakan sebagai niat. Mana niat ni antara ibadah yang paling mudah sebenarnya, tetapi disusahkan oleh siapa? Oleh syaitan. Sebab tu syaitan dia akan was-waskan hamba-hambanya ketika dia berdiri. Terutama dalam mazhab Syafi'i, niat adalah ketika angkat takbir. Allah waktu tu kena niat. Sebelum tu tak dikira. Tetapi sebahagian mazhab mengira. Ada sebahagian mazhab yang kalau kita masuk masjid tu dah ada kira niat dah. Sebab apa? Sebab kita datang masjid untuk apa? Mestilah untuk solat. Dan contohlah kita datang maghrib tadi, takkan kita nak dalam fikiran kita fikir nak solat zuhur tak? Mestilah solat maghrib. Jadi sebenarnya niat kita sudah lalu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, laluan tersebut, laluan lintasan niat itu perlu ketika angkat takbir. Jadi bila kita angkat takbir, Allahu Akbar, ketika Allah tu kita fikir dalam fikiran kita, dalam hati kita, saja aku solat isyak 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Sudah jadi niat, walaupun dia tidak melafazkan. Adapun orang yang melafazkan niat, maka hukumnya adalah sunat. Kalaulah niat tersebut boleh membantu, lafaz tersebut boleh membantu dia untuk berniat, maka hukumnya adalah sunat. Tapi kalau dia lafaz juga tak membantu pun, dia makin lafaz makin was-was, itu tidak dinamakan sebagai sunat. Sebab apa? Sebab bila dia lafaz lagi dia susah untuk berniat. Sedangkan talaffuz bin niyah ni tujuannya adalah untuk membantu niat, bukan menyusahkan niat kita. Itu perkara yang pertama. Sebelum kita akhiri kuliah kita, bila masuk waktu isyak, okey, 10 minit. Itu rukun yang pertama, iaitu niat mengangkat hadas. Ataupun lafaznya adalah nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Itu beza antara hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ni yang mewajibkan mandi wajib. Yang kedua, rukun mandi wajib yang kedua adalah membasuh seluruh anggota badan yang zahir. Bila kita dah settle niat, maka kita lalukan air ke seluruh badan. Sebahagian ulama letak satu lagi rukun sebelum daripada basuh ni adalah dengan membuang najis yang ada di badan kita. Ala kulli, secara kesimpulannya hanya dua sahajalah. Kalau kita nak buang najis tu, mesti kita basuh dengan air. Jadi kesimpulannya hanya dua sahaja rukun ketika mandi wajib. Yang pertama adalah berniat ketika lalunya air yang pertama. Buka air, kena, terus kita niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh badan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mandi wajib dengan satu mud, satu bekas air yang kita cebok, dah cukup untuk mandi wajib. Kita mandi 2 jam. Secara logiknya sah tak sebenarnya mandi kita tu? Sah, tetapi membazir. Sedangkan satu cebok yang dekat kolah ataupun Nabi SAW boleh untuk mandi wajib, apatah lagi kita yang ada shower 10 minit, 5 minit dah cukup. Jadi jangan membazir air ketika mandi. Kadang-kadang itu juga was-was daripada syaitan.
Syaitan kata, oh tak kena lagi kat sini. Sedangkan air tu berkali dah lalu kat situ. Jadi antara cara untuk kita mengelakkan waswas adalah dengan membaca ta'awuz. Ta'awuz billahi minasyaitanir rajim. Baca ta'awuz ni setiap kali kita nak buat apa-apa perkara. Sama ada kita nak mandi, nak solat, nak buat apa-apa urusan dunia pun, kita baca ta'awuz billahi minasyaitanir rajim, maka kita akan diselamatkan daripada waswas, daripada syaitan. Begitu juga doa apabila kita keluar daripada rumah. Baca doa Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang mana la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi, yang mana tidak ada mudarat melainkan daripada dia di dunia dan fil ardi wa la fis sama', dan juga di langit. Wa huwa samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian peringatan pada muka surat ke-71. Sekiranya terdapat najis di anggota badan, maka wajiblah dibasuh najis itu terlebih dahulu. Ini kita sebutkan tadi, antara dua rukun yang mandi wajib itu, yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh seluruh anggota badan. Diselitkan di antara keduanya adalah dengan menyuci najis kalau ada di anggota badan kita. Yang kedua, mandi junub boleh dirangkumi dengan mandi sunat sekali. Contohnya bila orang tu dia nak mandi wajib ketika hari Jumaat, bangun subuh nak mandi wajib, tapi hari Jumaat, maka dia boleh sekalikan niat dengan mandi hari Jumaat. Sebab mandi hari Jumaat itu sunat adalah ketika keseluruhan hari tersebut, sebelum solat Jumaat. Tapi bukan semata-mata sebelum solat Jumaat, maknanya waktu subuh pun dah boleh. Dan hukum sunat mandi solat Jumaat bukan hanya lelaki sahaja, perempuan pun sunat untuk mandi ketika hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni Nabi SAW galakkan kita untuk membersihkan diri, mandi secara suci. Dan kalau ada siapa yang nak potong kuku dan sebagainya, kita tak kata sebagai sunnah. Maknanya Nabi bukanlah khususkan pada hari Jumaat, tetapi hari Jumaat adalah sayyidul ayyam, hari segala penghulu hari. Maka antara cara-cara kita untuk meraihkan hari tersebut adalah dengan menyucikan diri. Begitu juga dengan kaum muslimin lelaki, pergi ke solat Jumaat pakai pakaian yang bersih dan juga cantik dan kemas. Yang ketiga, peringatan setelah mandi hadas besar, maka tidaklah lagi diwajibkan mengambil wudu apabila hendak mengerjakan solat. Kat sini ada beberapa detail. Kalaulah ketika mandi tersebut dia tidak memegang kemaluannya, maka dia tidak perlu mengambil wudu. Ini di sisi mazhab Syafi'i. Tetapi kalaulah ketika dia mandi dan dia menyentuh kemaluannya dengan tapak tangan belakang ni tak dikira. Dikira kalau dia sentuh kemaluannya dengan tapak tangan, maka dia perlu ambil wudu semula ketika selepas daripada mandi wajib. Adapun mandi dia sah, tetapi wudu dia tidak sah kerana dia memegang kemaluan ketika mandi wajib. Itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun sebahagian mazhab ulama dalam mazhab yang lain, ada yang mengatakan secara umum sah. Sebab apa? Sebab raf'ul akbar, dia mengangkat hadas yang besar, maka hadas yang kecil sudah terangkat sekali. Itu secara logik. Kemudian jenis-jenis perkara-perkara sunat ketika mandi. Yang pertama, membasuh kedua-dua tangan di luar daripada bekas air. Basuh tangan dulu. Yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Maknanya kita tak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Itu sunat. Dan yang ketiga, berwudu sebelum mandi wajib. Itu juga sunat. Dan seterusnya, menyelati rambut. Maknanya kita basahkan rambut kepala dengan air, kemudian membasuh kepala sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh bahagian kanan dahulu, kemudian ke kiri. Maknanya start daripada bahagian kanan, mandi, basahkan di bahagian kanan, kemudian barulah basah ke bahagian kiri. Itu sunnah. Kalau tak buat, tak dapat pahala sunnah. Tetapi mandi tetap sah. Kemudian menggosok tubuh dan berturut-turut dalam membasuh anggota. Menggosok tubuh dan berturut-turut dalam membasuh anggota.
Dan seterusnya mengambil air dan membasuh ke semua tubuh yang berlipat, seperti kedua-dua telinga, lipatan perut di dalam pusat ataupun di dalam kawasan-kawasan yang berlipat. Jadi kita perlu alih air, lalukan air tersebut ke seluruh anggota kita, dan perlu gosok. Gosok tu hukumnya sunat. Tapi ada orang dia simbah aja air dan dia kata oh memang kena walaupun dia tak gosok, maka sah dia punya mandi. Ataupun cara skill yang lain, apabila satu orang ni dia dekat sungai, maka dia terjun kena seluruh anggota badan, maka dia niat dalam air tersebut, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, maka sah dia punya mandi. Dan tak perlu nak gosok-gosok. Maknanya air sudah mengena ke seluruh badan dia, itu pun boleh. Dan yang terakhir pada perkara-perkara, membasuh sebanyak 3 kali sebagai kias kepada wudu. Maknanya dia mandi, mungkin dia salurkan, dia alirkan air tadi sebanyak 3 kali, di bahagian kanan, di bahagian kiri, di bahagian rambut, di bahagian bawah dan sebagainya. Jenis-jenis mandi sunat. Yang terakhir ada 8 mandi sunat sebelum kita akhiri kuliah kita pada hari ini. Yang pertama, mandi sunat kerana hendak pergi solat Jumaat ataupun mandi hari Jumaat. Yang kedua, mandi 2 hari raya, Aidilfitri dan Aidiladha, sunat juga untuk kita mandi. Yang ketiga, mandi selepas mandikan jenazah. Orang yang mandikan jenazah dia disunatkan untuk mandi. Mandi seterusnya adalah mandi selepas sembuh daripada penyakit, ataupun orang yang sembuh daripada gila, dia dah sihat, dia dah ada akal yang waras, maka disunatkan untuk mandi. Seterusnya mandi selepas berbekam. Siapa yang suka berbekam, maka disunatkan untuk mandi, dan dia niat mandi sunat, maka dia mendapat pahala. Kalau dia mandi juga lepas bekam tapi dia tak niat, maka mandi dia adalah mandi adat, tak dapat pahala lah, rugi. Tapi kalau niat sahaja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala, maka dia dapat pahala beribadah walaupun dia mandi yang sama. Kemudian mandi kerana hendak ihram ketika mereka yang melakukan umrah ataupun haji. Dan seterusnya mandi kerana hendak masuk kota Mekah, begitu juga mereka yang melakukan umrah ataupun haji. Dan yang terakhir, mandi kerana hendak berwukuf di Arafah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.